Saya kata, ya Allah, banyak ujian-ujian yang kau bagi, tapi lebih banyak lagi rezeki yang kau bagi, ya Allah. Ya Allah, ampunkan aku andainya selama ni aku hanya menghitung musibah, tapi aku lupa di sebalik musibah ada hadiah yang kau siapkan. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah, Allah takkan buat satu yang buruk untuk kita. Walaupun kita rasa benda tu tak best untuk kita, Allah sedang menyediakan yang best untuk kita. Tugas kita sabar aja. Bersangka baik je. Bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan, kalau datang ujian tu, datang musibah, kau nak bagi hadiah apa ni? Apa lagi kau nak bagi ni, Tuhan? Tak apalah, aku accept lah. Tapi janji bagi hadiah. Aku tunggu apa hadiah kau nak bagi. So kita akan tenang. So sabar ni sebenarnya masa kena tu, macam mana tenangnya kita, macam mana sabarnya kita. Yang tu yang penting, kan?